Anwar pula, dia nak semua parti bersama kerana parti PKR kita tengok sudah sangat lemah. Amanah lemah. Dia hanya mengharapkan DAP. Tetapi kalau kita tengok Pakatan Harapan ni, DAP saya rasa akan keluar. Kerana bagi DAP, dia kena tengok untuk kepentingan dia. Bagi dia bersama dengan UMNO itu, dia akan. Dia akan menghilangkan sokongan trust dia. Ya, bagi UMNO pula, BN pula, parti-parti MCA, MIC semua, termasuk UMNO, kalau dia bergabung, dia kena tanding kerusi yang kurang. Dia nak sekarang tanding 115 kerusi. So, saya tak rasa UMNO pun semua tunggu sampai pilihan raya. Dia cakap nak pilihan raya, baru kita, sampai pilihan raya kita bersama Pakatan Harapan. So saya ingat itu sebabnya DAP nak satu keputusan lebih awal. Okey. Bagi Anwar pula, dia nak semua parti bersama kerana parti PKR kita tengok sudah sangat lemah. Amanah lemah. Dia hanya mengharapkan DAP. Kebanyakan dia harapkan DAP lah untuk dia dapat kerusi. No? So saya rasa Anwar mahukan mereka bersamalah. Tetapi keputusan bukan di tangan Anwar Ibrahim. Dia sangat lemah. Parti dia sudah berpecah dua. Sekarang kalau 10 orang ahli MP dia tak sokong dia, dia tak boleh dapat 2/3. So dia sangat lemah. Dia kena bersama Zahid Hamidi. Tapi Zahid Hamidi sekarang dengan Zahid Hamidi punya move, Zahid Hamidi nak jadi Perdana Menteri. Bukan dia nak Anwar jadi Perdana Menteri. Dan kalau lebih ramai sokongan ada pada kerajaan Madani pun, Zahid nak jadi Perdana Menteri. So saya ingat itulah strategi dia. Bagi Anwar bertanding bersama bagus untuk untuk memastikan dia jadi Perdana Menteri. Untuk UMNO, MCA, MIC, DAP semua tanding berasingan. Lepas election kira lah berapa ada. Kerana saya nampak dalam politik kita beberapa tahun inilah, beberapa pilihan raya ini, tidak ada parti yang akan dapat majoriti untuk bentuk kerajaan.